Jaga adab, jaga anak rumah orang. Jangan buat susah, hormat tuan rumah. Jangan buat bising, tiba masa balik sendiri mau ingat. Wow! Jaga adab, jaga anak rumah orang. Jangan buat susah. Assalamualaikum, kembali kita lagi di dalam podcast Voice Out Cakap. Apa je cakap apa? Tak apa, orang baru. Kita maafkan. Cakap je cakap je. Tak bawa umur lah. Tak boleh. Jadi gaduh tau. First day. Nervous. Kau mesti tanya Okay. siapa dia sampai ni dia orang baru kita voice out cakap je. Yes, welcome on board. Sampai saya sasul dia. Tapi kali ni kita tak nak cakap pasal dia dulu. Since hari raya kan. Kita nak point out 1-2 perangai-perangai Melayu lah. Oh, ni edisi raya lah. Edisi raya lah. Cakap-cakap raya. Melayu, Okay. I mulakan dulu. Okay. Mulakan dulu. Tak sabar. Takut lupa. Bukan takut lupa, geram sikit. Okay. Oh, marah. Kau pergi rumah orang, kau tengok ada baby kan. Stop cium-cium baby tu Kalau 10 orang cium baby, kalau 10 orang penyakit, kesian baby tu. Jangan, because aku tengok ada datang tu, oh baby baru lahir 3 bulan, 1 Dia dah bulan. romos lah. I think baby kalau boleh cakap, stop bau busuk mulut kau. Betul jugalah. Kita takut infection pada budak. Virus yang ada kita tak tahu. Can spread virus. Because jangan cakap aku dah tanya mak dia, aku dah tanya kepala otak kau. Sebab kau tanya Cantik basuh raya ni patut dia orang kenal lah. Patut. Sebab boleh cium baby, takkan kita kawan jangan cium dia nak cakap pun takut kecil hati kan? Yes, so korang pakai otak, jangan cium. I mean baby easy to get sick. Kau tahu kalau dah sakit baby nak jaga susah. Then jangan bagi penyakit lah pada baby tu. Itu aku nak cakap raya. Aku tengok ada satu makcik dia cium baby kawan aku sampai merah dah ada. Merah lipstick ke apa? Merah pasal dia kena romos lah. Because I pun ada dengar baca news ke apa dia tamu tu cium baby tu pakai lipstick lepas tu baby tu keluar ruam. Aduh kan. Yes. Kesian kan mak bapak dia nak jaga Betul. Budak Kan senang nak jaga tau. Betul kan. Yes. So, yang romos tu happy je Bau baby. Bau syurga. Kau gagal lah nak bau syurga tu anak orang. Betul. It is like a small thing, tapi it's a big thing for the parents tau. Kau dah balik. Budak tu merengek sakit kita tak tahu. Betul. Satu lagi kita nak point out dalam cakap-cakap raya ni kan, edisi raya ni kepada mak bapak juga, sila prihatin kalau datang rumah orang bawa anak-anak yang hyper tu, tolong jaga dan kawal sikit. Jangan mungkin rumah orang tu ada kristal mewah ke, cawan-cawan gelas ke apa. Kalau tangan dia nak mencapai-mencapai tu, tarik anak. Jangan macam diam buat bongok aja, tengok macam tersengih-sengih kupang kat situ kan. Kalau boleh tegur ataupun biar anak duduk sebelah. Okey, bukan nak cakap apa, takut accident berlaku. Yes, betul. Kalau macam accident kaca happen anytime ya, correct. Betul. Kalau macam kaca pecah ataupun dia tengah berlari-lari kat meja kaca, lepas tu kepala tersoyat. Siapa? Siapa? Betul. Itu bahaya dia. Kita risau bahaya, bukan kita nak jaga kecantikan tu kristal rumah anytime boleh beli. Yes, betul. Anak kalau cedera Juga kalau beli tu, kalau aku beli mahal pun dah gagal. hati pun sedih jugalah yang kan. beli Hati pun tu sedih. Sakit. Jangan marah, maaf tapi dalam hati dia punya owner. Because I ada tengok tau, like tamu ni bila anak dia lari-lari, dia diamkan aja, sedap makan kuih aja. Lepas tu sini macam angin keluar. Tak apa, kau pekik je tembus 2 blok pun asalkan dia duduk sebelah. Pasal kau kena hormat, tu rumah orang. Betul. Macam jaga kucing dia panggil Kan. Dan sini. Tapi kalau owner marah, nanti dia marah. Tak terima. Betul, tak terima Tak terima, kecil hati. Jadi tak sedap Susah. kita beraya rumah orang macam gitu. Betul. Jadi beradab sikit lah. Adab sikit lah. Yes, Ini kita point out, bukan korang yang buat. Kita nampak. Yes, apa Kan? yang berlaku di sekeliling kita lah. Bahasa anak tu suka capai-capai, alaling kau tengah berbual dengan tuan rumah, anak kau dah kat bilik orang. Tak dalam bilik kena main wrestling kat atas katil lagi habis orang main katil Not semua. nice. Ini perangai Melayu ke perangai apa? Ini perangai masyarakat lah. Perangai Melayu je. masyarakat. Pasal kita yelah sempena hari raya ni kan, ni Pasal nak dia saya ada Jawa adab.
Melayu sama jugalah Jawa Cakap Melayu juga. I see Javanese. Jadi jaga adab lah ketika kita kunjung kat rumah orang. Agree mas, agree. Yes, yes. I mean kalau kau tahu anak kau hyper, you get something untuk dia duduk. Distract dia lah. Distract dia lah. Kalau tak boleh juga kau dari tepi tu cubit gini Macam sampai lepas. Abang Danny apa? Kau macam TV rosak ke kau nak on TV lama yang tek kat situ kau tek dia. Dia diam Dia sekejap. macam gini Abang Danny je gini-gini belakang gini-gini. Gini dia tarik. Terus lebam Dia pula. orang lama Jaga. Jangan biarkan anak loncat-loncat kat katil orang. Yes. Because I've seen lari terus loncat kat katil orang. Betul. It's not nice. Betul. Itu biadab namanya, bukan Mas, beradab. actually correct. diorang nak kena take action lah as a parents. Mestilah. Jangan biarkan macam gitu. Macam Mungkin tak shock orang lah. mungkin cara dia fikir macam okay, I Budak, ajar anak orang macam soft, cara lembut, cara Mak Saleh lah konon. Tapi dalam situasi macam gitu, anak kau dah hyper melompat-lompat, Betul. kau masih nak berbual cara lembut ke? Betul. Bukan nak suruh kau bantai wrestling anak kau kat situ. Do something. Do something. Yes. Do something. Bukan kita suruh marah ke, tendang pekik ke, do something at least. Okay. Tarik dia, pegang Tarik dia, tangan dia, duduk. duduk dan diam. Betul. Duduk dan diam gitu. Tegur lah. Gini je. At least tegur Jangan sikit. kau gitu tengok je betul. Buat apa tu? Dah. Haikal, sit down. Haikal, no, not nice. Do like that. Tak payah. Patut apa bang? Abang paling best macam mana bang? Abang ni paling best macam mana? Nak handle budak macam ni? Masing-masing Pasal tamu yang tuan rumah mata dah besar kecil je. Faham tak? Kita tak tahu perasaan orang. Kan? Takkan nak marah hari baik kan? Hari raya takkan nak marah-marah Tapi anak kita orang. sebagai orang tua, mak bapak kepada anak-anak kita pakai otak. Yes, betul. Tegas sikit. Betul. Yes. Betul. Correct. Tunjuk Betul. kau punya sincerity untuk tak biarkan budak gitu. Yang kau pandai jaga anak itu je senang. Betul. Pasal nanti orang akan cakap dia ni tak pandai jaga anak. Bila kau dengar kau panas. Kan Abang pedas, Nenek pada okay, jaga sekala. anak. Tapi tak tahu jaga anak. Jaga. Mas confirm kita kena kutuk ni Adli. Ini bukan kutuk Tak sih. apalah. Ini kita fakta lah. Kita Beradab. cakap betul lah yang fakta. Voice- Whatever yang kita experience dalam hari raya dalam masyarakat kita. Betul lah. Kita tegurkan. So as for me, yang makan cornflakes tu tolonglah buang betul. Jangan buang masuk dalam tempat kuih tu. Kumpul-kumpul. Pernah nampak gitu ya? Pernah ada tu banyak. Makan jam ada kasih coklat untuk budak. Korang letak kat dalam tu. Dia dah jadi kasih balang makan. tu jadi balang sampah. Dia kasih makan, ada tong sampah, tanya. Kalau tak tahu mana tong sampah, tanyalah. Ataupun simpan dalam beg kau, bawa buang. Betul. Bawa balik. Kan also do that sebab ada orang dia tak siapkan tempat Bukan buang cakap kan. pasal budak-budak Orang dia rasa pun ada buat juga Diam-diam dia malas nak buang. Alhamdulillah betul. Dia derma Dia derma duit okey. Dia derma rapper kat dalam tu tempat kuih dah kosong, kira dia signal lah suruh top up lagi. Perangai korang Ni betul tak? Jadi macam gitulah. Bila korang nak orang datang macam gitu beradab, sama juga orang nak korang beradab juga. Dan lepas tu kalau datang orang tengah malam tu, baliklah cepat-cepat. Kau jangan lepak sampai subuh. Itulah. Faham tak? Macam Orang rumah ni macam tu, selesa gitu kan. terus dia melepak. Takut orang ingat Shelly lah. Nasir Tak, kalau kawan tu tak kerja besok, dia suruh kau lepak, itu okey. okey tau. Betul. Pasal kau datang the last house, okey datang. tapi tak juga mas. Kadang orang tu takkan boleh aku stay. Yelah boleh. Takkan halau, Takkan. Nak halau pun tak Tengok sedap lah, betul. Nanti orang cakap setahun sekali datang takkan tak boleh lepak pula Tapi kau sendiri mau ingat. sendiri mau ingat lah. Penat orang. Fikir sendiri. Kalau tuan rumah tu asyik tengok jam dinding je, dinding je. Tak boleh dah. Tu dah signal lah. Dah signal. Kalau aku gitu je. Lagi satu last. Maybe last, I don't know whether you nak nowadays kan aku kumpul dengan kawan-kawan kan. Member tanya, kau bagi berapa tahun ni? Kau bagi berapa? Kau punya whatever, ini macam kira menderma. Kau tak payah bagi tahu, tak payah compare lah. Tahun ni aku bagi 10, tahun ni aku bagi 2. Ni semua ikhlas. Ada zakat ni ikhlas. Betul. Tak payah boleh compare. banding-bandingkan. Raya memang nak duit nak kasih ini. Tapi ada latest news ni. Ada satu
try the try luck, your good luck next apa time. dia? Next time Dalam sampu tu tak ada surat tulis. macam lucky draw. Banyak orang komen tu panas tak baik cerita dia. sih. Itu dah jadi macam bahan perjudian pula. Try your luck. Try your luck next time dia cakap. Tapi Betul. apalah budak tu. Ah. Kau tak nak bagi, jangan bagi envelope sekali. Betul. Ini Ya, kau bagi correct. envelope letak macam ini. Tak baik sih. Ni bukan fun fair game. Kan? Yes. Sampai hati budak tu apa dia rasa balik dah mengharapkan. Betul. Terus dapat macam tu, baik. tak kelakar, Kau tak bagi, budak-budak pun tak tahu. Tak, padahal dia kelakar mungkin. Padahal dia mungkin kelakar. Kelakar Ketawa sendiri lah Tahu sendiri lah. Betul. Okay guys, ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi nak Cuma inilah jaga adab ketika datang kat rumah orang lah, ziarah kat Itu paling rumah penting orang. Itu paling Yang penting tu anak-anak aje lah. Pasal orang tua dewasa memang satu satu hal. Okey, apa yang budak-budak tu pasal aksiden berlaku di mana-mana. Betul. Yes. Betul. Pasal kalau boleh jangan kat rumah orang lah terjadi dia kan betul. sampai Oh, rumah sendiri accident tak apa lah? itu mak abang kau punya pasal. Sekarang budak-budak pasal takut kan terbelah kepala, terbelah Lagi mata. hari baik, bulan baik. Kita nak Kita pun tak nak all this accident happen Betul-betul. kan. Nak kalau kita dekat rumah macam Abang Danny ni macam-macam crystal ada. Lalian banyak. kau dah jadi swing kat situ. Dekat, kau? Lampu Betul. chandelier macam gini tegur. Jangan Baru- diam. Baru suara Abang Danny daripada dapur kau boleh dengar. Betul. Yes. So jagalah anak-anak anda, jaga adab ketika menziarah rumah. Betul. Waktu raya. Before we go off, satu je I'm proud to be a Malay because kita punya tradisi ni, jalan-jalan ni masih ada lagi. Yes. Macam mana Kita main raya paling meriah lah. paling Senang meriah. cakap. Warna-warni hari raya. Tetap jalan dengan raya. baju kurung. Warna-warni semua. hari raya. Lepas tu yang sewa kereta harga melambung tu semua untuk meriahkan jalan hari raya sekeluarga suasana tu semua. ni, Harga Grab pun melambung-lambung macam macam tu semua double, triple. meriah sangat. Meriah. Meriah kocit. Meriah sangat. Sakit Tapi kocek, setahun sekali punya sambutan kan kita yes. Okey. Tapi tiba-tiba about this kau macam mana fikiran korang yang kalau satu bas 40 seater datang visit, you okay atau okay? Macam mana okey pasal meriah. Okay. Tak okey cuma kita takut makanan, minuman, cawan semua tak cukup. Dengan tempat yelah kau pergi ke 40 orang dalam satu bas rombongan Kia, makcik Kia tu lepas tu kau pergi rumah L. Macam mana nak sumbat? Betul. So the best kalau betul nak jumpa To inform first. Habis courtesy telefon dulu. Kita Kita 40 datang 40 penyamun ni datang nak attack so Tu mungkin orang Kasih rumah ni boleh lah. cakap air kotak aku tak cukup ni 40 orang. Mungkin kau boleh cakap tak apa, kita datang nak ziarah je. Oh, it's okay. Betul. Ataupun cuma yang related je pergilah. Because kadang korang bawa kau punya anak saudara punya ni punya ni. So cucu yang cicit yang tak ada kena-mena dan yang rumah yang korang nak pergi. So yang related tu je pergilah. Yang lain semua tunggu bawah. Tak salah apa? yang dekat-dekat je senang. Tak payah 40 penyamun sekali naik atas. Habis. Itu bukan melawat, itu menyusahkan orang rumah Betul. Dia pun pening nak kasih orang makan, melayan. kasih minum, nak melayan. Dah macam buat open house orang tu. Tapi dia tak prepare. Yes. Nak kalau orang yang kau melawat tu selalu orang tua. Betul. Berdua, bertiga. Kesian pula Kuat Tak kuat. Lain dia orang automatik self service semua. Ataupun korang tahu nak pergi. Orang beli makanan dari luar. Kau bawa rojak mama ke. Betul because ini nampak kau bangga aku pergi rumah nenek aku 50 orang, 2 kereta, 1 bas. Tapi nenek kesian sih, makcik kesian sih Sampai habis kuih balang orang tu. Raya dia sehari. Why not korang beli kat luar dulu, gather, okay pergi. At least that's food. Ya. Ini kita bukan renting lah. Kita kena bagi Kita just feedback lah. Dia Positive feedback lah. Kita macam awareness. Awareness, yes. Sedap kan? That's the correct word lah actually. Awareness. awareness. Awareness Kalau dalam Melayu perangai buruk macam ni kita kena cakap juga. Kalau dalam Melayu juga. Ada case yang di seberang yang cakap apa, paper plate yang ada marah pasal Oh ada paper plate pun dia marah. Yes. menjadi marah. Itu kebodohan kau. Asal dia nak marah pula. Orang nak
kalau dah ramai-ramai buang lah. Betul lah. Pakai disposable plate lah. Okay. Kalau nak beli susahkan orang nak cuci pinggan semua. Kalau datang tu 4-5 lai okey lah. Kasih pinggan kaca ke kristal yang kau nak. Tapi kalau ada 15-10 orang tu membebankan orang kan. Macam-macam hal Kau makan je lah. Orang rumah cuma sibuk cuci pinggan. Kau Orang makan, tu alas daun pisang pun kau cekik je. Yang penting kau nak cekik kan. Pisang. Betul tak? That's a good one. Pisang. Kenapa lah nak jadikan isu? Like nonsense lah. Orang Nonsense, kasih betul. kau alas biryani punya paper pun kau makan aja. Yang penting kau raya, kau nak rasa orang punya makan tapi kau jangan cerewet. Betul. Kau jangan nak feeling high star hotel kau datang, you know. nak ice hotel kau datang rumah Kalau Abang Leli. ramai-ramai tu InsyaAllah. menyusahkan orang. Betul. Pinggan kristal Pinggan kristal dia serve kita. Tapi Pinggan Versace dengan Hermes dia keluarkan. Kau rasa kau ada? Tak ada kan? Tak ada. Paper juga kasih kau. Betul. So kau orang just Bersyukur lah. Kata orang tu datang rumah orang, mulut tutup, mata butakan. Betul. Cuy. Itu dah sebaik-baiknya. Itu pepatah tapi kata jangan lah. tutup sampai kau gasak dia punya. Kau jangan nak cakap kat situ juga bisik-bisik dengan Mak Cingka. Rumah dia bau kepam ma. Kenapa langsir dia sama dengan baju aku ni? Macam gitu. Tak payah. Diam. Itu semua adab-adab mencakap. Ataupun jangan tegur-tegur depan tuan rumah. Kenapa gini-gini gitu. Ni kenapa? Jangan. Semua laser je Semua laser Baru minta maaf. Baru minta maaf. Kan? Soalan repeat. Lepas tu nanti tanya engkau Balik. bila nak kahwin, bila nak beranak, bila korang merancang ke apa, jangan diam. Terus sakit hati orang on the spot juga. Tapi benda-benda ni aku perasan, Panji perasan is daripada orang-orang tua lah. Muda-muda takkan tanya gini kan. Tak juga. Ada juga. Ada juga. Lama. Aku ingat orang tua je yang sibuk nak tahu dah kahwin bila nak ada anak. Sibuk sangat Sibuk engkau lah kan? beranak. Beranak. Sibuk sangat. Nak sangat anak kau beranak. Biarlah orang tu nak berdua je. Tengok macam Abang Dani, tak ada anak pun. Lagi senang hidup dia. Tenang aja dia. Ini kita dah ada macam pakcik-pakcik pula. Tak ada. Kita dah macam Sekali pakcik lagi kali kopi ni, dengan pakcik bawang pula. Sekali lagi, sopan your word awareness. Yes. The keyword, magic word awareness for today. Betul. Yes. Jaga adab lah, jaga mulut lah. Jaga mulut, jaga diri, jaga anak. Jaga anak. Itu important. Jaga disiplin lah. Behavior. Coach bola cakap disiplin. Tak, disiplin number one lah. Coba bawa lah sampai ke podcast. Orang coach bola ni disiplin. Okay. Orang sebelah kita ni. Okay guys, on Panji nak minta maaf sepanjang kita punya recording, kita keluar live, kita buat recording. Kalau ada terkasar bahasa tu memang ditujukan, tak ada nak alas lagi sebab it's also for me to learn to reminder diri kita sendiri. Reminder awareness For for voice out kan dia. Yes, voice out. Kita perlu melontarkan apa yang dihadapi masyarakat sekeliling. Cuba korang komen apa lagi benda-benda merepek yang hari raya punya. Ini keluar masalah hari raya je tau. Hari raya je. Dia penyakit hari raya. Tahun sekali berpenyakit. Besar Okay. Kalau korang ada experience atau pengalaman tamu-tamu yang pelik-pelik ke apa kan, cuba komen kat bawah ni, tulis. Kita sama-sama boleh bincang. Netizen kat luar sana kasih pendapat. Betul. Okay. Banyak sangat kita. Ya, lirik tak boleh habis. Seorang satu jadi banyak pula. Naik shock Okay. Edri, Yes. since you're the new kid in the New kid. new kid dah On the block. in the vlog on the block. Okay, maybe ada ucapan Macam Backstreet hari Boys raya. pula, Backstreet Boys pula. Ucapan raya on behalf. Just nak ucapkan terima kasih pada Panji and Mas for sudi invite me and join you all in the podcast. InsyaAllah. Okay, bersyukur sekali and terharu and just sempena Hari Raya ni nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua penonton Voice Out ni, sama those who know me at LSP and all my players out there. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Thank you. Ramai peminat dia tu. Okay. Mas.
Okey, sempena Hari Baik Bulan Baik ni kan, Mas daripada Voice Out Cakap Aja juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya pada semua. Maafkan salah silap tutur bahasa ataupun memaki hamun di hadapan skrin pada netizen-netizen ataupun selama berapa lama kita Almost a Berapa year lama? lah kita. Wah, Alhamdulillah, With Mas almost a year. Yes, Oh. yes. So maaf dipinta dan keep on following Voice Out Cakap Aja, subscribe, like dan tetap mendengar kami. Betul, betul. And kalau korang ada benda-benda yang nak kita voice out kan, contact Just- any one of us. Kita punya social handles. Korang masing-masing tahu kita punya social handles. Just DM, okay? Okay. So dari kami Voice Out Cakap Aja team ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bye-bye.